Orang Melayu ni ada dua benda yang dia hormat. Yang pertama, dia hormat dengan agamawan dia, faham tak? Agamawan kata apa, dia takkan kata apa. Yang pertama agamawan. Yang kedua adalah sultan dia, raja dia. Dia cukup hormat. Jadi Stamford Raffles faham dua ni budaya Melayu. Mana ada bangsa Melayu yang berani mengkritik agamawan-agamawan dia. Ada je agamawan-agamawan yang mulut lain, buat lain, syariat lain. Ada je. Tak perlu saya sebut, tuan-tuan cari sendiri. Kalau baca bab fitnah, orang bawah fitnah orang tak boleh. Tapi ada sesetengah agamawan, berita belum benar lagi, dia dah jaja dah cerita dia. Apa hukumnya? Ini agamawan. Tak ramai orang Melayu berani bercakap begitu. Sebab rasa hormat pada agamawan, pada ustaz-ustaz ni tinggi. Dua orang Melayu hormat, agamawannya dengan raja dia. Stamford Raffles faham sangat perangai orang Melayu ni. Jadi dia gunakan benda tu untuk merosakkan benda-benda tu semua.